Wajib banjir sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Ya. Boleh buat apa? Ayam masak merah kenduri tak? Ayam masak merah kenduri. Teringin lah nak makan. Hari tu mengidam, hari ni teringin. Boleh tak? Boleh lah, besar tak boleh. Ambil ayam. Ayam masak merah kenduri macam lah Pak Su ni. Buat sebiji Sebiji Okey, boleh, jom. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali Mak Su Ila Badrul dalam rancangan Ketuk-Ketuk tak tahu nak ketuk apa. Okey, untuk hari ni Mak Su Ila nak kongsikan satu resipi klasik. Menu klasik, menu daripada zaman mak-mak kita, zaman nenek-nenek kita dah ada. Menu ni banyak sangat versi dia. Menu yang biasa dihidangkan untuk hari raya, terutama raya haji nak dekat. Ataupun menu yang wajib ada ketika kenduri kahwin. Mak Su Ila nak kongsikan versi paling mudah supaya anak-anak muda kita boleh masak menu ni. Supaya menu klasik ni tidak tenggelam di zaman. Mak Su Ila nak kongsikan resipi ayam masak merah kenduri. Mak Su Ila start. Jom kita tengok bahan-bahan dia. Okey, bahan untuk dikisar. Mak Su menggunakan 5 ulas bawang putih, 3 biji bawang merah, 4 inci halia, 1 genggam cili kering, sedikit belacan, dan bahan untuk menyedapkan lagi ayam masak merah ni Mak Su menggunakan 5 biji buah keras. Okey, kita kisar halus macam ni. Okey, untuk bahan seterusnya Mak Su menggunakan ini untuk bahan tumisan dia. Mak Su guna daun pandan, serai 4 sekawan, santan, sos cili, air asam jawa serta bahan perasa dia lah. Mak Su menggunakan gula merah. Mak Su menggunakan 1 ekor ayam, dan bahan hiasan dia Mak Su menggunakan bawang holland dan daun sup. Okey sahabat, jom kita start masak. Let's go. Okey sahabat, untuk ayam ni kita kena gaulkan dia dengan sedikit garam dan serbuk kunyit sebab kita nak goreng dia. Okey, kita gaul sebati. Okey sahabat, bila minyak dah panas, kita boleh dah goreng ayam yang kita gaulkan kunyit tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam ni sahabat boleh goreng dia separuh masak ataupun nak masak sepenuhnya pun boleh. Ikut cita rasa ya. Ada orang dia tak suka masak sepenuhnya, takut keras. Tapi terpulang sahabat ya. Okey sahabat, Mak Su punya ayam ni dah half cook dah. Kita boleh angkat Bismillahirrahmanirrahim. Okey sahabat, minyak goreng ayam tadi Mak Su buang sikit sebab nak tumis dah bahan dia. Okey, kita masukkan serai, daun pandan dan 4 sekawan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tumis bagi dia naik wangi. Bagi aroma daun pandan, serai, 4 sekawan ni naik dulu. Okey sahabat, lepas tu kita masukkan bahan yang kita kisar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wangi sahabat bau dia. Okey sahabat, kita tumis bahan kisar ni sehingga dia pecah minyak. Okey sahabat, kita tumis dia punya sambal ni sehingga dia pecah minyak dengan api yang sedang dan perlahan. Dan paling penting jangan lupa tutup sahabat. Kalau tak nanti dapur dah macam perang dunia kedua. Penuh dinding tu dengan cili kan. Jadi kita sambil tu kita tengoklah, kita buka tengok, jangan kita biarkan rentung kat bawah. Tak jadi ayam masak merah, jadi ayam masak rentung. Jadi kita tunggu dia sehingga pecah minyak. Okey anak-anak. Nampak tu anak-anak. Dia punya sambal tu dah pecah minyak. Ni baru kali pertama pecah minyak. Jadi Mak Su nak letak air asam jawa. Mak Su gantikan dengan sos tomato. Mak Su tak letak sos tomato ataupun tomato puri. Mak Su gantikan dengan air asam jawa. Okey sahabat, kita gaul sebati dan kita biarkan pecah minyak sekali lagi. Okey sahabat, bila kita punya sambal ni dah pecah minyak sekali lagi, Mak Su nak masukkan bahan perasa. Okey, kalau ada gula melaka, gula kabung tu atau ni sekerit tu lagi baguslah. Mak Su dah kehabisan stok, jadi Mak Su guna gula merah, letak garam dan secukup rasa lah. Nak letak gula putih pun boleh. Sebab masak merah ni dia perlu ada rasa dia kena ada manis sikit. Baru dia sedap. Okey. Kalau kita punya gula tu dah caramelize dalam kita punya masak merah kita ni, dia dah jadi dah bertukar warna ni, dah jadi semakin gelap, dah cantik. Kita boleh masukkan sos cili. Kalau sahabat nak letak sos tomato pun boleh, tapi Mak Su kurang suka. Jadi Mak Su letak sos cili je. Ni anggaran dalam 5 sudu Mak Su letak sos cili. Okey tuan-tuan dan puan-puan, bila masak merah kita dah mendidih macam ni dah, warna tengok dah cantik.
Tak perlu nak letak kicap, sos-sos tiram, tak perlu. Janji gula tu kena cukup. InsyaAllah dia cantik. Lepas tu, kita bolehlah masukkan ayam yang kita dah goreng separuh masak tadi. Okey, lepas tu kita gaus bati. Okey, bila dia dah mendidih macam ni kan. Okey, ayam ni pun dah, dia dah nak masak sepenuhnya. Kita boleh masukkan santan Bismillahirrahmanirrahim. Masuk guna 1 kotak kecil santan. Kalau nak guna susu cair pun boleh. Ini yang membezakan ayam masak merah yang biasa ataupun ayam masak merah kenduri. Dia buat kita punya ni berlemak. Lepas tu dia ada rasa lain lah. Biasa ayam masak merah kenduri ada yang letak badam kisar kan. Maksud tak letak badam tu maksud gantikan dengan buah keras tu. Buah keras tu pun melemak kan kita punya makanan kalau kita letak. Okey sahabat, sebelum Maksu nak letak hiasan dia bawang ulen dengan daun sop tu, Maksu nak rasalah dulu kan. Dia punya bau tu memang jahat sahabat. Bau ni kalau sahabat masak menu ni kena tutup tingkap sebab takut nanti jiran sebelah datang tanya, hari ni buat kenduri ke? Sebab bau dia macam kenduri kahwin. Okey, Maksu nak rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Panas ni Bismillah. Cukup rasa manis, masam, masin, pedas dengan padu. Kalau ni pengantin makan yang ni, dia terus terlupa nak naik pelamin sebab sedap gila. Bismillah. Okey sahabat, tengok ni dia punya kuah semakin pekat. Ayam pun dah masak dah. Okey, lepas tu kita boleh dah masukkan bahan hiasan dia yang terakhir ni. Bawang holan dan sedikit daun daun sop. Okey sahabat, lepas tu kita gaus bati. Masya Allah, sahabat tengok ni. Ya Allah ya Rabbi, dia punya bau tu memang wangi. Bau kenduri. Sedap ni. Tengok dia punya kuah tu. Nanti bila dia dah sejuk, naik minyak dia akan keluar. Okey sahabat, kita bagi gaus bati dulu. Bagi aroma daun sop, bawang ni semua menyerap dulu. Bagi dia kering sikit lagi. Lepas tu kita bolehlah tutup api. Dia dah siap dah ni. Rasa pun dah ngam dah. Okey sahabat, tengok ni. Masya Allah. Kuah dia dah pakai elok. Ayam pun dah masak elok dah. Rasa pun dah ngam. Tengok kuah dia. Masya Allah. Bau dia sangat wangi. Makan dengan nasi minyak, nasi tomato. Memang terangkat sahabat. Masya Allah. Tengok bila dia dah makin lama, dia dah pekat. Tengok minyak pun naik cantik. Okey. Ni maksudnya tanda dia dah masak. Alhamdulillah, ayam masak merah kenduri Mak Sila Style sedia untuk dihidangkan. Alhamdulillah. Ni ayam masak merah kenduri Mak sini dah siap. Jom kita hidangkan. Masya Allah, bau dia, wanginya. Ya Allah. Bismillah. Okey sahabat, lepas tu kita hiaskan dengan bawang goreng. Dan yang terakhir, hiasan cili ni. Masya Allah cantik. Siap. Alhamdulillah, ayam masak merah kenduri Mak Sila Style dah siap. Jom kita makan. Let's go. Okey, jom kita makan. Let's go. Sahabat, kita ambil. Ya Allah, dia punya bau sahabat. InsyaAllah. Berkuah sikit. Jom kita rasa. Okey sahabat, suapan pertama. Ni Maksu makan dengan nasi putih je. Dia kalau ayam masak merah ni sesuai makan dengan nasi minyak, nasi tomato, nasi biryani. Tapi hari ni Maksu makan nasi putih je sebab tak sempat kalau nak buat nasi minyak. Masya Allah, panas. Rasa kuah dulu lah sahabat dengan nasi. Bismillahirrahmanirrahim.
Cukup rasa ada manis, pedas, masin, masam dia semua ngam. Memang sedap. Okay sahabat, kita ambil ayam sikit. Ambil kuah, gaul dengan nasi. Wajib banjir sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Padu. Sahabat kedua. Masuk. Sedap nasi kek. Chef tahan nak juga. Yalah. Okey, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Padu. Padu Dah masuk masak. Masih. Sama. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudi tonton video Mak Su ni sampai habis. Terima kasih juga buat sahabat yang daripada dulu sampai sekarang yang support Mak Su, yang tonton video Mak Su sangat hargai. Okey sahabat, nak Mak Su masak apa lagi di next video, jangan lupa komen dekat bawah. Dan sahabat kalau tengok video Mak Su ni, janganlah skip iklan, okey, tanda support Mak Su. Okey sahabat, jangan lupa like, komen, share dan subscribe YouTube channel Mak Sila Badrul. Dan paling penting sekali, jangan lupa tekan butang loceng sebelah subscribe tu supaya video Mak Su yang terbaru tidak ketinggalan. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih yang sudi tonton video Mak Su sampai habis. Yang mana belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng sekali, okey? Okey, jom let's go.